Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Hai semua, Cik Nah ni baru habis baca Al-Quran. Cik Nah harap anak-anak SKRP pun rajin bertadarus di bulan Ramadan ni. Esok kan cuti. Kamu tahu tak cuti apa? Esok adalah cuti Nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran ialah peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril. Anak-anak tahu tak bila dan di mana ayat Al-Quran pertama diturunkan? Ayat Al-Quran pertama yang diturunkan ialah pada 17 Ramadan di Gua Hira. Ayat yang pertama diturunkan namanya adalah surah Al-Alaq, ayat 1 hingga 5. Jadi, sempena nuzul Al-Quran ni, marilah sama-sama kita baca Al-Quran dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Kita kena membaca, memahami dan mengamalkan untuk menjadi insan yang berpegang teguh pada ajaran Islam. Okeylah anak-anak. Cik Nah nak sambung baca Al-Quran. Alhamdulillah. Doakan Cik Nah istiqamah. Bye-bye.